Ketiga, integriti. Selama ni kita cukup benci rasuah. Kita lawan Najib sebab rasuah. Kita lawan Mahathir sebab kroni. Kita lawan Pak Lah sebab letak KJ dalam jadi budak tingkat 4. Tapi once Anwar Ibrahim angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Nurul Izzah pergi mana? Penasihat ekonomi kan? Duduk dalam PMO kan? Why? Pak Lah tak boleh. Pak Lah tu letak menantu. Kau letak anak. Apa Anak beza? sulung. Anak sulung. Apa beza? Lagi teruk je ni. Satu. Kedua, dulu kita lawan Najib. Oh, Rosmah ada cincin diamond lah. Anak pergi buat filem Hollywood lah bagai. 1MDB, duit rakyat guna untuk Rosmah punya cincin lah, make up lah apa semua. Plastik surgery lah bagai. Sekarang ni isu integriti ada tak dalam kerajaan Madani? Ada. Walaupun secara directly tak terlibat kepada Anwar Ibrahim. Technically tak terlibat pada Anwar Ibrahim. Tapi dia melibatkan KPSPRM. Setpol kanan dia Syamsul Iskandar. Dan ada penglibatan bekas isu politik dia. Apa respon dia pertama sekali bila orang tanya? Orang buat kerja bagus, kenapa nak pecat? Takkan nak letak perasuah duduk situ? Cuba bayangkan kita ubah situasi. Aku pernah cakap benda ni hari tu. Kita ubah situasi. Katalah hari tu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Isu ni meletup. First respon Anwar Ibrahim apa? Anwar orang pertama tu. RCI. Kedua demo. Tak ada takat Azam Baki mandiri tak buat dah. PKR akan buat dulu. Ketiga pergi parlimen. Ketiga pergi parlimen. Dia akan ketuk meja punya RCI. Tapi kenapa sekarang kau punya statement lain? Okay, satu. Keempat, soal accountability dan juga transparency ada Syuk sebut tadi. Isu Azam Baki, korang cakap akan disiasatan oleh kerajaan lah. Macam aku cakap dulu, government, investigate government, kita tak setuju. Tapi okay lah kau nak buat. Kau buat juga lah. Buatlah. Apa update keputusan? Apa siasatan? Orang tu dah nak kena tukar dah minggu depan, lagi 2 minggu. Apa keputusan? Apa, semua lepas ni masuk bawah kapet dia? Senyap? Tidur senyap. Tidur. Macam kes SPM, kes Ismail Sabri 300 juta tu. Dalam rumah. Yelah, promote. Oh, dah rampai apa. Segala benda, diam. As for now, keputusan siasatan dalaman tu tak didedahkan. Berapa bulan dah? So, mana korang punya accountability? Mana korang punya transparency? Mana korang punya pendirian terhadap integriti? Kalau dulu korang lawan, sekarang korang buat. Apa beza korang dengan UMNO? Bos itu sendiri tak berdiri atas realiti. Selama ni dia dekat bawah. Dia campur dengan rakyat. So dia dengar orang cakap A, B, C, D, dia ambil. Terus sekarang dia dekat atas. Dia ada gap. Dekat atas tu pula, circle yang